Selangor PERKETAT Operasi Peternakan Inzil. UTAMAKAN Kesejahteraan Rakyat. Amiruddin. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Kerajaan Negeri Selangor memberi jaminan isu penternakan babi di Kuala Langat ditangani secara serius dan berprinsip. Dengan memperketatkan syarat operasi industri berkenaan susulan. Perbincangan menyeluruh di peringkat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, keputusan itu dibuat susulan keprihatinan Sultan Selangor terhadap isu berkenaan. Penekanan utama adalah terhadap pengurusan sisa yang lebih bertanggungjawab supaya tidak menjejaskan sistem saliran alam sekitar serta kesejahteraan penduduk setempat. Keputusan itu dibuat selepas mengambil kira semua aspek, termasuk pandangan agensi teknikal, bagi memuktamadkan isu yang telah berlarutan sejak lebih sedekat lalu. Katanya dalam satu kenyataan di Facebook pada Ahad. Tegas beliau, langkah yang diambil bukan bertujuan menutup industri berkenaan. Sebaliknya memastikan ia beroperasi secara lebih selamat, terkawal dan tidak menimbulkan kesan sampingan kepada masyarakat. Ia dilaksanakan secara menyeluruh bagi mengimbangi keperluan komuniti serta memastikan kawalan lebih ketat ke arah penyelesaian jangka sederhana dan panjang, katanya.